Assalamualaikum, selamat tengah hari. Hari ni hari Ahad, tepat 16 bulan 8 2569. Tengah hari ni mari dengar berita pula nah. Kita pergi di Lebanon. Di satu tempat di Bukit Ali Al-Tahi. Nama bukit ni Ali Al-Tahi di Lebanon Selatan nah. Di mending hari ni ada berita nah kata bulah berdeh dengan Fort Isra di mending nah. Sebab Fort Isra nak buk masuk lagi lah. Nak buk masuk di bukit ni, Bukit Al-Tahi ni lah. Bulah ada duk tunggu di mending, berdeh di mending, berdeh kuat nah dua ni hari ni nah. Ada rengan kata nah. Hak ni surat khabar Fort Isra tu baik ni kata Fort dia lah, tahan Fort Isra ada mapuh atau ada sakit banyak ikut kat di mending. Tapi tak ada oyak nah apa ikut nah. Tapi Fort ya adalah apa Fort Isra di Meni ni berdengan bulah hari ni lah. Habis ni aja lah. Kita pergi pula kita pergi di Lebanon. Lebanon lagi nah, duduk di selatan ni lagi nah. Ni berlaku tepat 15 semoga nah. Hak berdeh saat ni berlaku pagi ni nah. Hak ni berlaku tepat 15 semoga ini nah. Tahan Isra mari kapal tubet hak bang dah di satu tempat dah di Kampung Ansa. Kampung Ansa ni duk Lebanon Selatan juga. Bang dia turun nak kena atas satu rumah, satu keluarga. 5 orang keluarga ni mati habis nah. Ni pagi semua guys. Dia mau duk tidur lagi, tak ada subuh lagi nah. Kena bang tong dulu nah. Hak ni kru nah. Tuan rumah jadi kru, orang Tino lah, orang Tino. Jadi kru nama Zainab tu okay. Zainab kru ni mak, jadi mak ni mati. Anak 4 orang mati habis. Anak ada anak Tino seorang, anak yatim 3 orang. Kru Zainab saat ni pun mati juga, syahid juga lah. Kena bang nah. Ni pagi semua guys nah. Di Kampung Ansa. Ni Lebanon Selatan nah. Habis tu macam nah. Kita pergi di ni balik West Bank nah. Sebelah balik West Bank ada satu video tu baik hari ni nah. Orang West Bank duk buat nikah, haflah nikah nah. Tu duk ramal nikah cara orang Islam kita ni lah. Fort tahan Isra buk masuk tempat nikah saat ni nah. Mari kenak barang habis. Nah, dia buat baik ni bukan sekali ni. Mari ngenak tempat nikah ni. Acak kali nah orang West Bank kalau nikah buat ya buk ngaruk. Balik meja igak hak yate pun ada juga. Dia mau duk nikah molek-molek dah mari igak coba igak hak yate gi pula. Mengenak barang tempat nikah. Hak ni berlaku baru-baru lah. Buta tu baik. Video tu baik hari ni lah. Habis tempat nikah ni. Ni sebelah balik West Bank lah. Tu ya. Ada satu video lagi di West Bank lah. Di kawasan Jenin. Jenin lah. Kalau dia pukul, kita tengok gambar mula-mula lah. Kita kata Razah. Kalau dia tak tulis kata ni Jenin. Kita kata Razah. Sebab apa? Sebab umur utuh habis. Umur kawasan ni utuh habis. Kena punguh habis. Jadi rap. Panggil. Rap pena kelong. Dia kata. Penting habis. Umur. Dekat umur. Bila ni ada kedai jual. Ada umur orang. Ada. Di kedai timah ni. Gambar tu baik hari ni tak ada. Habis umur. Kalau kita tengok sama ada. Terus kita kata Razah. Tapi surat tu lek bawah kata timah ni di West Bank di Jenin. Tengok. Habis ni. Ni hujan turun lah. Masalah ni hujan turun. Puasa sedap duk sikit lah hujan turun. Suka panas. Mari hubung berita pula lah. Kita pergi di Phuket nah. Pergi di Phuket. Di Phuket ni kita pergi di kebun menate tu nah, kebun menate tu.
Tuai Suasat lah di Suasat. Tuai kebun nate di Bukit dah. Dia nak buat kena nak hamak Puak Isra dah. Ada buku dah dengan Puak Isra. Puak Isra orang panggil ku nak bunuh lah. Tuai kebun nate ni di Bukit ni. Bukan di Bukit ni di mana? Di Kok Semui. Di Kok Semui. Ku. Lepas tu tok harga pala tuai saat ni. Tuai kebun nate tu 500,000. Tu dia tok harga. Kalau pok dia buat boleh dia nak beli 500,000. Tu. Lepas tu pula nah tuai nak jatuh orang menego saat ni lah orang tuai kebun nate saat ni nah. Dia nak buat bekno dia nak hamak tok sewi orang Isra masuk mari tengok langsung. Nak wi for Isra gelepar tu tak boleh duk. Dia mai dero rozah tok. Akhir dero rozah. Di kebun dia ambil dero rozah tok. Puak Isra mai tengok gelepar nak murai. Nah, Puak Isra nah dia tak boleh tengok dero rozah. Pagi ni saya tengok satu video juga tapi tak cerak di mana nah. Dia pergi jalan satu tempat dari mana tahu tak cerak nah. Orang duk umur-umur kedai-kedai ada dero rozah. Pok dia duk tak dia semua nah. Duk gelepar tak hongai pek maki sebab dero rozah tu maki tuai dah pun maki kelai nah. Tu pok dia tak leh wi ada langsung tak dero rozah. Tu dia nah. Kita pergi tengok so lagi dia. Di Samui saat ni. Di kebun Menate saat ni nah. Pok dia ku tuai kebun Menate saat ni nah kata nak mai katuk. Nak suruh raja mari sangpit katuk. Ni, duk sewi buka dah. Pok dia debai kita lalu. Siapa kata nak boleh katuk. Ada kuasa nak katuk kebun Menate ni. Tengok nah. Dia kata apa? Dia kata kalau ruwet sikit. Kok dia boleh buat dia kata. Dia kata so lagi nah kata negeri boleh beli dengan duit. Ni tu baik mulut dia nah. Saya ambil les berita nah. Negeri boleh dibeli dengan duit. Makna kata ada makan duit lah. Bermakan duit senyap. Senyap. Buat apa buat boleh. Ni nah. Ni laning dia di buku lah di Kok Semui ni lah. Tengah hari ni sekadar ni jumpa blog tag hari nah. Assalamualaikum.